Pernah tak ada Kenegerian. Pernah tak ada fan-fan yang hooligan macam ni waktu you all buat Nah. Cuba boleh cerita sikit Selalu macam MP mana? Theatre ingat? Dia ada punk gaduh dengan gaduh dia. kan. Dia macam zaman gini dia ada Bagi orang banyak. mix crowd lah dari music genre masing-masing. Tapi rasa sebab muzik kita ni dia yang kita punya fans lah. Yang gaduh bukan kita orang punya fans lah. Yang gaduh mungkin daripada mazhab-mazhab lain kan. Mazhab lah. Yang kita orang punya ni dia fanatik tapi dia tak gaduh. Dia cara lain lah. Okey. Sebab Lepaskan tension lah kan. sebab dulu time gig kan mosh pit lah apa Dia chill. Yang nampak macam tengah chaos lah. Bawa tu tapi sebenarnya dia orang mosh pit. Tapi dalam mosh pit tu mungkin ada yang tengah Inzal lah, tengah Inzal. Tengah ada sung kepala kau-kau. Especially dulu Kelantan Mamat Kelantan semua pakai flannel jacket tu kan. Stolen. Oh tu dia. Jamdar semua kan. Tapi dia tak gaduh. Dia tak gaduh. So tak boleh cakap hooligan juga. Dia macam lebih pada menghayati. Right. Tapi cara dia menghayati tu boleh tahan juga kan kalau sampai tahap macam tu sekali. Maksud apa? Bola ke kita? Dengan korang punya fan lah. Tapi kalau bola tu tak boleh cerita. Tak boleh cerita. bola tu kita faham lah. Tapi bila jumpa itu orang kan. Dia tak tahu cakap. Nak sign ke apa? Dia sama. Macam sekarang kan. Gambar boleh gambar. Dia tak dulu baik je. Nah. Itu perbezaan generasi sebenarnya. I mean, sorry to say lah, aku pun ada anak-anak yang kecil-kecil, tapi diorang punya outspoken tu memang lain sikit. Tapi kita kena ajar. Kan? Tidak out of control.